Nilai RM10,000 tahun 2021, kalau saya simpan dalam bank tahun 2025, ia masih lagi RM10,000. Tapi, saya tukarkan RM10,000 saya kepada 10 dinar emas pada bulan Mac tahun 2021. Pada hari ini, tahun 2025, nilai 10 dinar saya sudah pun mencecah RM20,000. Naik 100% dalam tempoh 4 tahun sahaja. Anda faham apa yang saya nak sampaikan ini? Nilai duit kita nampak kekal dari sudut angka, tapi sebenarnya nilai dia berkurang. Harga barang naik. Kita tak boleh beli barang yang sama 4 tahun lepas dengan harga yang sama pada tahun ini. Emas, walaupun saya dapat keuntungan 100%, selepas 4 tahun, saya tidak bertambah kaya pun. Sebab apa? Sebab emas hanya mengekalkan nilai simpanan saya sahaja. Kata Robert Kiyosaki, savers are losers. Orang yang menyimpan duit adalah orang yang rugi. Duit kita guna sebagai alat transaksi untuk jual beli sahaja. Kita bagi duit, orang bagi barang kat kita. Kalau kita nak simpan duit untuk kegunaan 2 tahun ke atas, wajib tukar kepada harta seperti emas dan perak untuk kekalkan nilai simpanan kita.